Kalau bapak tak ada duit, tak guna simpan bini lawa, Pak. Ha? Macam kalau Siapa? nanti apa ambil duitnya? Apalah kau mati, Mina. Hiduplah kau sampai aku beli peti televisyen. Orang mati meninggalkan harta. Kau mati tak melingkupkan harta aku. Jangan mati aku. Nak aku mati, aku terlengkup. Nah. Berapa ni, Pak? 100. 100 tak cukup, Pak. Apa pula tak cukup? Minah besar, Pak. Kalau dia mati, nak dikapan dengan kain songket. Kain songket nak buat kapan? Tak pernah orang buat. Sudah, pergi balik. Bagilah, darling. Ya, Pakcik. Sudah. Ini tak boleh kasih muka budak-budak ni semua. Pak. Pakcik lawa, Pak. Ha? Lawa. Pakcik kau lawa, ha? Nanti bapak ambil lagi, ha? Jangan mati aku. Bagi 100 tak cukup. Berapa lagi dia nak? Tak tahu lah. Agaknya 100 lagi, ya. Tahun aku kumpul duit ni boleh dapat. Kita apalah. Pelingkup lah. Dia bilang bini aku lawa. Tadi dah 100, ni 100 lagi. Tolonglah dia aku. Nak. 100 ni, Pak. 100. Kau ikut-ikutkan 200 pun tak cukup, Pak. Tak cukup lagi? Habis berapa kau nak? Semua yang dalam lemari tu, Pak. Semua? Tak boleh. Pak, makcik lawa, Pak. Ha? Lawa. Lawa, Nanti, ya? Ini sudah melebih ni. Jangan pedal kau nanti bawa kau tahu. Cukup, Pak. Cukup. Nanti, Pakcik, ya. Baik. Sudahlah, darling. Tak usah menangis lagi. Yang mati tu sudahlah. I menangis bukan pasal Minah mati, darling. Habis pasal apa pula? Duit dah habis banyak.